Cikgu rasa teknologi ni okey je ataupun bahaya? Kalau saya rasa kalau murid guna teknologi ni dengan baik, dia bermanfaat. Tapi kalau murid ni guna dengan cara yang salah, itu bahaya. Terima kasih cikgu. Cikgu rasa teknologi ni bahaya ke atau okey je? Teknologi ni ada mendatangkan faedah, kebaikan dan ada juga yang mendatangkan kemabahayaan. Ya, terutama sekali apabila tengok kepada pengguna tersebut, sama ada dia menggunakan secara betul ataupun tidak. Okay, terima kasih cikgu. Awak rasa teknologi ni bahaya atau okey je? Bahaya. Sebab boleh merosakkan pembelajaran budak-budak. Betul. Okay, terima kasih. Awak semua rasa teknologi ni bahaya ke atau okey je? Okey kalau kita guna untuk belajar. Okay, terima kasih. Okay, korang semua rasa teknologi ni bahaya atau okey je? Berbahaya dan okey. Bagi saya lah. Okey je. Bahaya. Okay, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Izinkan saya perkenalkan diri saya. Nama saya Wan Syafa Khairi binti Wan Syarazi dari Sekolah Kebangsaan Salak Sau. Dah tengok kan video temu buat tadi? Ada yang kata teknologi ni okey je dan ada yang kata teknologi ni bahaya. Hari ini kita akan mengupaskan tentang ilmu di hati teknologi memperkasa generasi. Cuba lihat di sekeliling kita. Berapa ramai yang menggunakan telefon atau komputer setiap hari untuk belajar? Hampir majoriti kan? Jika tiada telefon, dianggap kuno dan ketinggalan zaman pula. Betapa teknologi hari ini menjadi sebahagian daripada kehidupan kita. Namun, adakah teknologi sahaja mencukupi ilmu dan nilai dalam diri? Manakala teknologi pula seperti alat telefon, laptop dan internet yang memudahkan pembelajaran. Sebagai contoh, kita boleh belajar melalui video, aplikasi pembelajaran dan carian di maklumat internet. Dengan teknologi, kita boleh dapat maklumat dengan cepat dan mudah. Namun begitu, tanpa ilmu dan kawalan diri, teknologi juga boleh disalahgunakan. Seperti sekarang, cuba kita fikirkan bersama. Bagaimanakah teknologi membantu kita dalam pembelajaran? Antaranya, teknologi juga membantu kita mencari maklumat dengan pantas. Kita juga boleh belajar secara interaktif dalam video dan bahan digital. Kita juga boleh menghadiri kelas secara dalam talian tanpa mengira tempat. Wow! Tiada alasan lagi kita tidak belajar. Walau bagaimanapun, kita perlulah menggunakan teknologi dengan bijak. Jika tidak, teknologi ibarat pisau yang membunuh kita. Kitalah yang perlu menggunakan teknologi dengan tujuan yang baik. Seperti mana kita menggunakan pisau untuk memotong buah, bukannya menikam orang. Ingatlah, teknologi tanpa ilmu boleh membawa keburukan. Manakala ilmu yang digabungkan dengan teknologi akan membuat kita lebih berjaya. Sekian, terima kasih.